Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim sekali lagi mengharumkan nama negara apabila tersenarai dalam kelompok pemimpin Muslim paling berpengaruh di dunia. Dalam laporan The Muslim 500s, beliau menduduki tangga ke-11, mengatasi ramai tokoh ternama antarabangsa. Lebih membanggakan, pengiktirafan ini hadir hasil komitmen beliau dalam memperjuangkan isu-isu umat Islam, termasuk memperkukuh solidariti terhadap negara Islam yang ditindas serta menyampaikan bantuan kemanusiaan ke seluruh dunia. Antara pencapaian besar beliau ialah pengedaran 1 juta naskah Al-Quran ke pelbagai negara, satu usaha dakwah yang mendapat pengiktirafan global. Ini membuktikan kepimpinan Malaysia bukan sahaja dihormati, malah terus menyinar di persada antarabangsa. Tahniah PMX.